Guys, Assalamualaikum. Hari ini saya akan review satu aplikasi yang dinamakan ElevenLab. Apa itu ElevenLab? ElevenLab merupakan satu aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan gambar dengan kualiti tinggi. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dengan hanya memasukkan prompt yang kita mahukan. Jadi, jom kita mulakan. Cara untuk masuk ke dalam website AI tersebut, buka Safari atau Google. Kemudian kita type Flux AI dan kita search. Kita scroll ke bawah dan tekan pada bahagian ElevenLab tersebut. Kemudian bila masuk ke dalam website ini, tekan generate image. Kemudian selepas generate image, kita akan masuk ke dalam page ini dan kita diminta untuk sign in menggunakan akaun email ataupun sebagainya. Kemudian kita masukkan gambar pada bahagian image reference. Gambar yang saya pilih ini ialah gambar daripada SketchUp. Kemudian kita masukkan prompt. Contoh prompt yang saya akan gunakan ialah render this photo and make it realistic. Kemudian kita tunggu. Setelah selesai render, inilah hasilnya. Ia akan keluar 4 jenis pilihan gambar dan kita boleh pilih mana-mana gambar yang kita suka. Contohnya, saya pilih gambar ni. Tekan titik 3 pada gambar tersebut dan kita download gambar tersebut. Selepas download, gambar ini akan terus masuk ke dalam galeri. Sekian, itu sahaja daripada saya.